فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan pelbagai kelebihan dan kemampuan. Seperti taman yang mempunyai bunga berwarna-warni, setiap manusia memiliki kecerdasan yang berbeza, tetapi saling melengkapi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama. Semuanya. Surah Al-Baqarah ayat 31. Ayat ini menunjukkan manusia dikurniakan ilmu dan potensi yang luas. Hari ini kita akan mengenali 9 jenis kecerdasan bersama tokoh ilmuwan Islam yang verbal linguistik, sibawai, bahasa ibarat anak kunci yang membuka pintu hati manusia. Kata-kata yang baik mampu menyatukan umat dan menyebarkan ilmu. Sibawai ialah ilmuwan agung bahasa Arab yang menyusun ilmu nahu sehingga menjadi rujukan dunia Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lebih besar daripada yang mengajar manusia dengan pena. Surah Al-Alaq ayat 4. Logik matematik Al-Awarizmi seperti seorang tukang bina yang memerlukan ukuran tepat, kehidupan juga memerlukan logik dan pengiraan yang tersusun. Al-Awarizmi memperkenalkan algebra dan sistem nombor yang menjadi asas teknologi moden hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lebih besar daripada sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Surah Al-Qamar ayat 49, kecerdasan ini melahirkan saintis, jurutera dan ahli matematik yang membantu membangunkan tamadun manusia. Visual ruang Mimar Sinan, kecerdasan visual seperti seorang pelukis yang mampu melihat keindahan sebelum ia dilukis di atas kanvas. Mimar Sinan membina masjid dan bangunan yang menjadi simbol kehebatan seni bina Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lebih besar daripada, tidakkah mereka memperhatikan langit bagaimana ia ditinggikan? Surah Al-Ashiah 18, kecerdasan ini melahirkan arkitek, pelukis dan mereka yang mencipta sesuatu dengan imajinasi luar biasa. Muzik Al-Kindi, bunyi yang indah ibarat hujan yang menenangkan hati yang gersang. Al-Kindi mengkaji teori muzik dan bunyi sebagai terapi jiwa manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyukai suara bacaan Al-Quran yang merdu dan indah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih besar daripada, perindahkanlah Al-Quran dengan suara kamu. Kecerdasan muzik membantu manusia menyampaikan emosi dan ketenangan melalui ritma dan suara. Kinestetik Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kecerdasan kinestetik seperti seekor burung helang yang tangkas dan tepat ketika memburu. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal dengan ketangkasan fizikal, keberanian dan strategi peperangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih besar daripada mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah. Kecerdasan ini melahirkan atlet, pakar bedah dan individu yang mahir menggunakan tubuh badan dengan cekap. Interpersonal Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin yang hebat ibarat matahari, mampu memberi cahaya kepada ramai manusia. Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya memimpin tentera dengan kebijaksanaan komunikasi dan hubungan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lebih besar daripada, maka dengan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran, ayat 159, kecerdasan interpersonal melahirkan guru, kaunselor dan pemimpin yang memahami manusia dengan hikmah. Intrapersonal Imam Al-Muhasibi, hati manusia ibarat cermin. Jika bersih, maka jelaslah dirinya sendiri. Imam Al-Muhasibi terkenal dengan ilmu muhasabah diri dan penyucian jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lebih besar daripada, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Surah Asy-Syams ayat 9, kecerdasan ini membantu manusia mengenali emosi, kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri. Naturalis Al-Jahiz, alam ibarat kitab terbuka yang penuh tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jahiz mengkaji haiwan, ekosistem dan hubungan makhluk hidup dengan alam sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lebih besar daripada, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda bagi orang yang berfikir. Surah Ali Imran, ayat 190, kecerdasan naturalis melahirkan ahli biologi,
petani dan pencinta alam yang menghargai ciptaan eksistensial Ibnu Khaldun. Kehidupan ini ibarat seorang musafir yang sedang mencari arah tujuan perjalanan. Ibnu Khaldun mengkaji tamadun manusia, sejarah dan makna kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lebih besar daripada, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat, ayat 56, kecerdasan eksistensial menjadikan manusia sentiasa berfikir tentang tujuan hidup dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, setiap manusia mempunyai kecerdasan yang unik. Ada yang hebat berbicara, mengira, memimpin, memahami alam, atau mengenali dirinya sendiri. Islam mengajar bahwa ilmu bukan sekadar kebijaksanaan dunia, tetapi jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberi manfaat kepada manusia. Seperti bintang-bintang di langit yang berbeza cahaya, begitulah manusia, berbeza kecerdasan tetapi bersami-sama menerangi dunia dengan ilmu dan iman.